Anda ada masalah sakit pinggang tapi masih tak jumpa penyelesaiannya? Lower back pain ni memang boleh ganggu rutin harian tau. Jadi hari ni kita orang jumpa satu tempat, itu nama dia JE-TCM Segamat, untuk cuba rawatan akupuncture khusus untuk sakit pinggang. Mula-mula macam biasalah, doktor akan mulakan dengan consultation dulu. Doktor akan tanya lokasi sakit dekat mana, punca sakit daripada mana, and check kawasan lower back korang yang tengah tegang tu. And doktor dekat JE-TCM ni bertauliah daripada KKM tau. Jadi setiap proses memang akan ikut standard dan rasa yang sangat meyakinkan. Untuk rawatan kawan kita orang ni, doktor gunakan combination akupuncture dan moxibustion. Selepas jarum halus tu dimasukkan pada titik yang tepat untuk lepaskan masa tightness, doktor akan bakar ada sejenis herba ni dari tumbuhan, and dia akan letakkan ke atas lower back yang sakit tu. Rawatan moxibustion ni dibantu untuk lancarkan peredaran darah, panaskan otot yang tegang, and dia akan kurangkan sakit ni secara lebih mendalam. Walaupun dia nampak macam intense kan, rawatan ni tak sakit langsung, rasa dia warm and relaxing sangat. Lepas selesai sesi rawatan ni, kawan kita orang pun terus rasa perubahan. Badan dia rasa ringan, sakit belakang dia pun berkurang dengan ketara. So kalau korang ada masalah yang sama, korang boleh datang ke sini. Kalau korang yang tak boleh datang klinik, korang jangan risau. Doktor kat sini pun ada buat servis home visit untuk kawasan Segamat je. Korang kena buat appointment awal tau, and ada sedikit transportation fees lah. So kalau korang pun ada masalah lower back atau ada ibu bapa yang perlukan rawatan yang sama macam kawan kita orang ni, korang boleh datang ke JE-TCM di Kampung Abdullah di Segamat. Waktu operasi bermula pada 2 petang hingga 6 petang. And korang digalakkan untuk buat appointment dulu tau.